Jadi suasana itu maknanya masyarakat barat ketika itu berhidup dalam ketakutan. Beza dengan kita pada zaman itu. Hidup dalam keadaan merdeka, hidup dalam keadaan kegemilangan, hidup dalam keadaan mengangkat darjah keilmuan dan juga ulama-ulama ketika itu. Maknanya satu kehidupan yang kontra antara barat dengan timur. Jadi suasana itu sehinggalah timbul kesedaran daripada masyarakat Eropah sendiri untuk memberontak, menjatuhkan ni panggil kuasa gereja itu sehingga mereka berjaya, sehingga adanya Renaissance, kebangkitan, dan akhirnya mereka berjaya menjatuhkan kuasa gereja dan sistem feudal yang ada ketika itu, dan mereka menyempitkan gereja hanya pada ritual. Sedangkan sebelum ni gereja lah yang menentukan pertahanan, keselamatan, keuangan, cukai, semua ditentukan oleh gereja. Akhir sekali mereka melihat bahawa selagi ikut gereja, selagi ikut agama lah, Kristian lah ketika itu, mereka tak akan maju. Mereka tak akan berkembang, keilmuan mereka tidak akan disokong. Jadi untuk keluar daripada belenggu perhambaan itu, belenggu ortodok ataupun belenggu kemunduran itu, mereka mesti keluar daripada cengkaman agama, cengkaman gereja.